Sekarang kita ada kat Gotai. Kita buat dokumen part tu. Okey. Keadaan hujan. Motor-motor kita. Okey, kita top up dulu. Terakhir kita nak kena sidai. Betul tak? So kita top up dulu lah. Sepanjang jalan lagi. Tengok dia ada mic on tu. Ni baru satu aja insurans. Tu. Jangan ingat kita ya. Dia tempat makan kita. Apa kabar? Mana-mana rancang. Ya. Terlepas ni bah, pergi Pattaya atau apa? Terlepas. Boleh. Tapi kita kalau nak pergi tak tahan berapa? Berapa baby tak ada Sebelum 2 minggu sebelum berapa? Ni kita tahu ni. Ini Haji. Haji. Ya, Akmal. Nanti aku nama Akmal kak. Bro, nama apa bro? Pade. Ni cik. Ju ni orang kita kenal ya. Lancar. Bro. Bro Azim. Nama apa lah? Didi Jo. Didi Jo. Ni. Ni kita bro Madi. Lancar. Ini kita yang Sidi. Apa nama? Bidin. Haji bro. Lancar Okay. Tengok sini. Ya. Okey.
kita kena Pisang. goreng pisang. Nama apa tempat ni kak? Kampung Cino. Celung. Bahasa siang kata celung. Kalau bahasa Melayu kita pakai kampung Cina. Oh, Kampung Cino. Kalau bahasa siang? Celung. Calu. Celung. Calu. Ah. Goreng pisang sini sedap. Dia tak macam Malaysia. Sini sedap. Ha? Ni kali kedua kami beli kat sini. Makan Ni kat Kampung Cino. sini. Ha? Sini? Ini nama Kampung Cino. Kampung Kalau Cina. dalam bahasa Thailand, Celu. Tengok. Rancak. Sini namanya Kampung Cino. Kalau dalam bahasa Thailand, celu. Kampung Cino. Inilah rek sepeda basah. Ni orang kata red sepeda basah. Rek sepeda basah. Okey. Sekarang kita ada di Keruar Tangkir. Kat Keruar Tangkir ni kita lunch dulu. Ni suasana kat Keruar Tangkir. Oh, dia ayak lu. Okey. Sekarang kita berhenti dekat Kuala Montpan. Tak. Baik. Nong Klong Pon. Apa? Public rest area. Kita berhenti saat ni.
sebelum kita teruskan perjalanan. No? Okey. Ni geng-geng ladies. Hai. Kami Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? kami nak Krabi. Baju lawan kami tak tahu tempat ni nama apa. Tempat ni nama apa? Saya kami tak tahu baca. Basuh dia. Sejam lagi. Alamak. Sejam. Lebih kurang sejam. Makan. Saat kita tanya bro. Bro, tak mana kita? Lah ni kita dah ada kat PTT. Apa nama tempat ni? Pet Kasim Road. Pet Kasim Road. Kita top up minyak Sat. Tak jual kita. Lagi 47 kilo je. Kita punya penginapan untuk 2 malam. Moon Night Aonang Hotel. Kita lepak 2 malam sini. Pancah. Kami nak pergi cari makan nak. Pukul 8 lah. Jalan kaki lah hari ni. Nak makan Nona tak tahu lagi. Baru duk jalan. We are now at Pantai Aonang. Aonang. Tu. Replika. Tanda hadir. Tanda hadir. Jalan malam. Jom. Masak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua. Ni hari kedua kita. Hari ni kita punya rancangan kita akan tolak ke Aonang, ke Phuket. So, dah pergi Phuket. Kita pergi lepak Abang Larut. Lepas tu kita pergi Pasti Stop. Lepas tu kita bertoilet balik. Ni. Tengok keadaan macam mana. Okey. Sekarang kita nak pergi sarapan tu. Bye. You wrong way. UK. Hai. Mana roti canai? Bang, dah nasi. Bang. More on the east coast. Mari. Mainan manca. Tu aim. Am. Tu egg. Then only balance. If not, sengit.
Kena sikit lah. Apa jangan potong dia. Dia ikut belakang sini. Apa jangan potong dia. Ini main dua apa jangan potong. Dia ada ikut sini. Ni kita dekat mana ni lah? On the way nak pihaknya ya. Lagi Phuket. lebih kurang lagi 40 lebih kilo sikit lah. Kita akan sampai Phuket. Sampai jam kot. Sampai jam. Minyak lo. Dah beli dokong. Ada bini aku beli dokong. Laki aku beli kopi. Sekarang kita kat pintu gerbang Phuket. Tengok. Kita nak gerak ah. Semua motor semua usah usi. Macam apa? Tak nampak rupa ah. Motor kena orang tak nampak rupa. Ha? Orang tak nampak rupa. Orang tak nampak rupa. Jom kita gerak mana pula? Pistop. Pistop 402. 402 ya. Luka Malay. Oh, kilo tu. Dia tak apa kan. Nenek boleh.
Route 402. Mendaftar diri tanda hadir. Masuk. Kita masuk. Raja. Mana-mana raja. Raja. Saya ada cacing. Saya ada cacing. Ha? Sekarang kami kat ni, Bangla Road. Bangla Walking Street. Phuket. Patong. Hari ketiga kita. Hari ketiga. Lah ni kita duk siap-siap. Ha? Kita duk siap-siap, kita nak bertolak ke Sichuan. Ha? Perjalanan ke Sichuan dalam 240 ke 50. Tengok kita offset macam mana kan. Kalau kita straight tak ada singgah, tak ada offset ke mana, dalam 235 macam tu. Okey. Tu semua tengah duk siap lah. Kita nak gerak ke 9 Thailand, kita gerak. Bye. Sichuan. On the bike. Mantap. Tak ada ranjaunya. Dah. Ni kita ada perjalanan daripada Krabi ke Surat Thani. Jalan ni straight Pati 30 kilo. Ni otak-otak kecil. Ya. Yang daripada KL dah, daripada Penang mana.
Baik. Buat take time sikit tak apa. Hadir. Haha. Mana kata sampai. Dia. Sampai. Okey. Makanlah. Dia sol putih dia. Ha? Ha, tengok tu anak kami. Comel anak kami. Siapa anak kami kau? Ada dekat dah tu. Jom mandi kolam. Jom. Ina. Ah, tu dia. Kita. Dah sampai. Assalamualaikum. Ni jiran kami. Baju hai. Jiran kita. Dah ni. Pakai baju ni juga lah ya. Tu. Chalet kami. Oh, tu. Habis dinner. Guna seafood. Yo, itu depa tu lah. Itu depa. Ni kedai mana tak? Kita sampai di Guna Seafood untuk dinner malam ni. Ni tempat ni kata kami repeat lah. Sebelum ni dah main sekali. Ni main sekali lagi. Pancak punya tempat. Keadaan ambil order. Ayam cakap ngitik ya. Kapal semua. Kapat bukan tahu ni nasi goreng. Kapat. Ni keadaan orang nak ambil order ni. Tom kau sebut tadi lah. Oh. Tu, pasal ayam cakap ngitik dia je ni. Payah. Tengok. Payah semua. Macam mana Haji? Haji. Makan apa Haji? Haji ikut dia goreng apa Haji makan lah. Dah reti Haji lah macam ni. Aku mah tenjen lah. Percaya tak? Tak nampak. Order ni lah, nasi bakar kapal senang. Tambah jadi senang. Ada apa? Ayo order je. Teh ais ni panggil cayang. Sayang. Sayang tu mana? Oh boleh ke? Sila man. Okey, jom. Masuklah. Oh dah tahu ke? Assalamualaikum. Hari baru. Hari keempat. Kita daripada Best Garden Resort. Kita akan ke Patani. Ini tengok semua sahabat-sahabat kita tengah ready ya. Kita akan tolak jam Thailand 7.30. Hari keempat Ya. Pagi. Nak terus
terus jalan lagi. Patani. Patani pula. Lagi. Ni kita punya ni abang walk kita, hero kita. Ni berapa kilometer jogging pagi tadi? Tadi dalam 30 tu lah. 30. Ni mama motau ah. Lari kat Thailand 30 kilo. Tadi motau. Yo, ready, yo. Okey. Ready. Tadi. Kap, okey. Hari pagi ni jogging 30 kilo kot. Motau. Sekarang balik nak tinggal betung. Ha? Nak betung tu kan. Ha. Nak selipak tu, mak selipak. Okey. Rasa warm up ah dia. Dia mak tu. Motau ah. Bye, hati-hati nak balik. Bye. Oh. Kita ada sebiji motor ada masalah. So, kita main pemain tak. Pemain ya. Thank you ah. Patani. Oh, bunyi dah. Bateri aja. Okey. Ni mau sarapan ni. Ya, sarapannya. Ni dah sarapan. Ni sarapan. Oleh perut sarapan. Oleh perut lagi pakai sakit perut lah. Penyong lah.
kita ada kat PTT. Kita lapik perut kan. Oh, kat lapang hari ni pagi hari ni tak makan. Tak breakfast lagi hari ni. So, hari ni kita main topak-topak lah. Lapik lah. Lapik perut. Dekat PTT, apa nama PTT ni tau? Tak ada tengok. Tahu nama apa. Tak tahu nak abang nama apa. Tak puas nak kita show tengok kalau ada. Oh. Ni yak kuat ni. Lagi. Lapik perut Lapik perut. Ya. Lapik perut Wak makan sotong. Ni lembu belakang. Sotong. Wah, sotong. Betul sotong. Sekejap sampai petani tercak sotong. Allah. Berhenti pakai baju hujan. Semua hujan hari ni. Jangan tak okey lah. Hari ni separuh jalan saja. Kita kena hujan. Kita kata lah ni dah separuh lah. Sebelum kita nak pakai sampai kita punya hotel. River Hotel Patani. InsyaAllah lagi 3 jam kita sampai. Manjang lah sebelum tidur. Okey lah. Kira okey lah sekarang jalan pakai baju elok ni. Memang berbaloi-baloi lah. Bagus. Tengok selang Amin. Tak apa susah lagi. Ni, kapuk. Tak apa lah. Tak apa esok ambil baju hujan rumah dah tu lagi. Okey. Bye.
Okey. Kita sampai tempat makan kita. Balik. Lapar tu ni. Jom. Sial lo, lapar ah. Di pinggang lo. Sat tang ni. Dok kali ha makan apa? Sotong tu. Alright. Apa try dia nya tu. Kami nasi goreng ketam. Dia nya toyam dia tempoh yang. Toyam dia jenis cabai buah asin ni. Kami mai tahun ni pasal nak try dia nya toyam balik. Sotong. Selalu dia ada cabai. Dah sebelum ni makan nampak sekali boleh nampak asing boleh. Asyik. Baik, kita nak pedas sikit ni. Macam hari tu. Nasi mi satu pecah. Boleh. Umi ada apa? Ada toyang. Tu ikan cakap masak cili padi. Lepas tu ambil telur dadar. Telur wajib. You, I go. Abang nah. Ayam seafood. Macam saya kat raprik. Raprik cili padi. Raprik. Kak prik. Pedas gila. Apa rasa cantik aku ni? Tu dia bang. Udang. Udang asal Jawa. Dah asal Jawa. Ada tembikai. Ayam ambil warna biru. Ya, Berapa terpilah. hari dah duk ayam warna biru. Marin dapat hijau, marah. Pasal. Ayam apa? Makan. Lemon. Honey lemon. Honey lemon. Honey lemon. Tolong mai. Oh ya, terima kasih. Okey, teh air. Okey. Selamat menjamu selera. Makan-makan. Mari makan. bermalam. Dah bermalam di Thailand. So itu kita balik Malaysia. Okay. Bye. River Hotel. Hi jiran. How are you? How are you? You? 07. Hi. Oh, dia 2 kali. Assalamualaikum. Sibuk. Oh, dah Umi nampak ni. Umi nampak bumbung.
Oi. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. order baru. Abang telur tak mau. Oh, siapa? Dia tengok telur gede dah tak mau tak. Nak kamu. Baik. Aku mau makan apa? Cepat aku makan kok. Aku mau makan. Apa pakai dah? Ini orang Sampai satu. Boleh. Mai dah boleh sampai. Mai telur gede. Dua telur gede lah Dia tak sedap. makan. Alamak. Bukan kan? Oh, Umi makan. Bagi. Sedap kot. Makan berhati-hati, kena makan berhati-hati. Okey. Cantik kan? Ya. Breakfast, Kita dekat Nom Rudy. Breakfast tu hari ni. Oh, ya. Okey. Ni Pakai. anak kami cari tempat ni. Okey. Tu ni depan sampai ah. Dia ada tension. Tension pasal. Semua telur goyang. Pasal dia tak makan telur gedik tu. Dah makan nasi je telur gede tu tinggal. Tak habis. Ha. Itu kena dia sana. Dah. Jangan Abang pergi ikut. ke ah. mana. Umi Okey. makan. No. Bagi dia. Oh, tu order. Dia hantar roti free dia pun. Oh, siapa? Roti susu. Order banyak. Rasa pedas orang bagi. Ramai kot tapi masa kami main tadi banyak lagi meja kosong ni, ada lagi meja kosong tapi orang ramai. Orang memang ramai. Kami kat sini. Okey. Lah ni kita dah kat dari hotel lagi. So kita nak bergerak. Balik Ailah kita dekat Thailand. So perjalanan kita first kita akan terus ke Tung. lepas 100 km kita akan isi minyak. Lepas tu tak berhenti sekali tu je. Lepas tu kita akan terus ke Route 410 Betung. Dan lepas tu lepas Route 410 kita balik Okey. Hati-hati bang. Hati-hati ya, hati-hati.
On the back. Bye. Selamat jalan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bye-bye. Balik dulu. Bye. Hati-hati tau. Ya, jom. Bye. Balik dulu ah. Kak Kungkap. Bye. Tak basah ni. Red spender basah. Kasih kan. Okey. Ni kita dah dekat Tasik apa nama tau? Napi betung. Nak pergi betung. Kita rest nama gambar-gambar. Okey, lepas tu kita jalan terus pergi ke route 410. Kan, jangan lupa kan di situ. Tengok semua tanya geng. Tapi kita datang tu jangan lupa, ingat tak? Pada KL kot. Tampok. Okay.
sampai 410 Fighter Station Untung nyala. KI tapi insya-Allah pula. Sebelah tu ada okey. So sini kita nak pergi. Tak jual dah. Apa nak? Dia 134 sampai 4 sampai 4. Nyang Lepas ni kita keluar ah. Dah? Dah kita nak balik ah. Betul ah. Bandan ah. Kue belim. Ni bandan. Semua keluar ah. Jom. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya tak nak apa. Saya cuma minta maaf lah kalau ada terkasar apa. Yang lebih kurang apa semua. Okey. So, bagi saya grup ni okey. Kalau semua bawa grup ni saya bawa. Marshal terbaik lah, Marshal. Masya ni super tu. Masih dia kenyang. Dia punya apa? Lancaran tu kan. Okay. On. Apa buat? Ya. Ya. Ni Afiq. Bagi. Wali tak cakap Wali tak cakap. Pusing semua. Ada Jo. Orang table. Nah, betul. Pertama kali kita terima kasih banyak kepada abang semua Masya semua dari utara ni. First time saya join ni, alhamdulillah lah, seronok lah. Oh, banyak benda yang saya belajar kan. Dah join ke? So, tu je lah. Lepas ni, follow lagi. Okay. Banyak. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Ni dah second kali dah kita pergi kan. Dengan geng bro dengan abang Pompi. Terima kasih sanggup bawa kita orang lagi. Terbaik. Lepas ni insya-Allah ada lagi kot. Kena tunggu penganjur lah macam mana. Mudah-mudahan. Penganjur jangan resign. Jangan resign. Okey, ngam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kerana dia ajak saya lagi walaupun kali ni tak bawa bini. Lepas tu saya minta banyak lah kalau ada termakan ke apa sebab saya ni kau makan. Dah melawak juga lebih kurang melawak lebih kurang. So itulah saya minta banyak. Okay, Assalamualaikum. Salam. Azim nak ucapkan terima kasih kepada tim Utara, especially Abang Afiq, Adigo, guide kita orang dari mula sampai daripada masuk Thailand sampai ke Thailand Selangor Samat. Okay, Azim first time ni join ni. Lepas tu first time naik jauh sampai Phuket tau. Okay. Next time kalau trip pergi Anyai ke pergi Phuket tau. Jom lagi. Ada Phuket tu. Okay. Salam.
ucapkan terima kasih banyak lah untuk Abang P, dan sahabat-sahabat semua. Wah, itulah. Biasa kami jumpa orang yang betul lah. Sebab memang kita dah duk cari macam mana siapa nak bawa. Dan kali dapat kenal dengan Pak Latif, dapat kenal dengan Haji Bro, alhamdulillah, bersyukur lah. Alhamdulillah. So, terima kasih banyak-banyak lah. Minta maaf lah apa yang ni lah kalau ada apa tersentuh ke apa-apa kan. Tak ada ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Daud, Wok. Tak ada apa lah, semua banyak itu. Saya minta apa lebih kurang minta halal lah. Apa yang cakap apa sikit bermasa semua sama. Okey sini. Okey, terima kasih. Saya nak banyak terima kasih kepada semua ni semua. Awak nak benceng boleh ajak lagi kan. Jadi kita alhamdulillah, okey. So terima kasih kepada semua melancarkan semua pada Allah semua kan. So terima kasih. InsyaAllah kita InsyaAllah organizer tu macam mana? Ni tak ya ucapan. Terima kasih semua. Jangan serik lah join kami. Assalamualaikum. Salam. Saya Kamarul. Kalau kat Pemimpin orang panggil Bidin. Nama glamour. Saya nak terima kasih kat Abang P dengan Haji Bro lah. Sebab saya pun macam Joe juga first time. Dah lah first time. Bantai pula berapa ribu? 1,000 lebih eh? 1,000 lebih. Kita dapat raket 2,800. Semua. Mula memang tak percaya boleh buat. Tapi rupanya boleh buat. Alhamdulillah. Sampai juga kat sini kan. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki. Kalau dapat lesen. Ajaklah orang rumah sekali. Boleh. Tahu macam mana. Itu tak ada masalah dengan Joe Betul aja. Terima kasih, saya nak terima kasih dekat bapak saya sendiri lah. Mak betul. Dan saya nak minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa ke atau terminum. Saya nak minta halal lah. Terpotong ada, terpotong. Terpotong betik ya. Telat. Potong kena halal kau tu. Oh, alah. Okey, lepas ni update ya. Semua yang sampai ya. Update ya. Baik. Ya, okey. Okey. Dia panggil saya kena bagi. Kerja lagi. Selamat perjalanan. Okey, memang sampel ya. Ni, kita join lagi. Okey. Next week. Mana jumpa lah. Kita pun tak tahu lagi bila nak jumpa. Nantilah nak. Kita jumpa lagi. Baik. Join lagi. Bye. 4 malam. It's a wrap. Ni. Okey. Okey, apa kata bos? Sweeper? Dah sekian. Kita dah pisah. So, kita tengoklah. Kalau ada jodoh kita fight lah. Semoga mereka selamat balik. Selamat balik. Cakap it's a wrap. Hoja. Bunyi tak kira brek. Alhamdulillah. Selamat mendarat. Jam 9.49. Singgah mana dia? Singgah mana tadi kita? Tadi patut kita sampai awal air, kita tinggal solat dulu. Tadi kat Arena Johor. Dan lapik perut sikit, lepas tu kita balik. Bismillah sampai lah. Okay. End of district. Salam. Assalamualaikum.